nama saya Amal. Nama saya Nisa. Nama saya Syafiqah. Kita orang dari kelas S1T1 dan kita orang Khairul Azmi aka Sumi. Okey, so hari ni kita orang akan terangkan tentang satu eksperimen, which is eksperimen nombor 3, eksperimen 3 Ohm's Law. Okay, So, let's go. Let's go. Okey, first thing first, kita kena tahu ini adalah eksperimen apa. Ini adalah eksperimen Ohm's Law. Secondly, kita kena tahu apa objektif eksperimen ni. So, objektif yang pertama adalah to determine the Ohm's Law, which is Ohm's Law ni adalah V equal to IR, which is potential difference is directly proportional to the current when the temperature is constant. Untuk objektif yang kedua adalah to determine the effective resistance of the resistor that arranged in the parallel of series. Now let's go to that practice. Okay, before kita teruskan eksperimen, kita kena tahu dulu apparatus apa yang kita guna. Which is, first kita akan guna power supply 4 hingga 6 volt. But usually kita guna 4 sahaja. Okay, lepas tu kita kena ada milliammeter. Lepas tu voltmeter. Wire ada 7, tapi kita kena pastikan semua ni function. Nanti kita bagi tahu macam mana. So, lepas tu kita ada box, resistor box. Kita ada switch dan kita ada 3 resistor. Kita kena baca dari merah. Nanti kita tunjuk. Okay, let's go. Okay, macam mana nak baca resistor? Kita tak ada resistor, so kita tak gambar je. Okay, first thing first, kita kena baca dari merah ke emas ni. Tapi emas kita tak baca pun. So, kita boleh tengok kat sini. First color dia adalah merah. So, kita ambil kat atas ni lah kan. Merah 2. Lepas tu warna ungu. Ungu 7. Lepas tu hitam. Hitam berapa? Hitam tak ada. So, 27. Kita copy je kat sini. 27 ohm tambah tolak 5%. Itu sahaja cara nak baca. So, let's go to kita sambungkan semua apparatus yang Amal dah beritahu tadi. Okay, so macam kita tahu kita ada power supply. Mula-mula susun dulu jauh-jauh. Wattmeter, millimeter jauh-jauh. And then system board ni pun letak di sini. Kita kan ada ni resistor series. Okay, so kita kan ada wire. Oh, pocok. Wire. So, mula-mula ambil je wire. Satu wire. Kita akan cucuk dekat positif. And then sambung dekat switch. Buka dulu ya. Lepas tu bila dah sambung dekat switch. Cocok. Sebelum korang nak nak sambung semua ni, first kali korang kena pastikan wire ni function. Macam mana nak tahu wire ni function? Mesin ni. Okay, kita dari wire, kita akan guna multimeter. Untuk apa? Untuk tahu adakah wire ni putus dalam atau tidak. So, kita just letak ujung ke ujung. Okay. Kalau meter ni naik, maknanya dia function. Itu sahaja. Ika boleh teruskan? Ya, so kita kena sambung daripada positif pergi ke switch. Dia still positif tau. So, ambil lagi wire. "2,000 years later." Ambil lagi wire. Sambungkan dia. And then sambung ke resistor box. And then dari resistor box ambil lagi wire ni. Ke positif. Positif. Okay, kita kena letak dia positif. So, dari negatif pula sambung ke perintah.
Cari perintah. Cari perintah. Ini tadi positif negatif. So, di sini that's how we. Okay, beralih kepada precaution yang kedua, which is kita kena pastikan semua benda ni dia masuk and ketat. Kenapa? Supaya arus boleh lalu. Ya, sebelum itu kita kena pastikan semua ni jauh-jauh supaya dah senanglah kita nak baca lagi. Ya. So, kita boleh mula baca. So, sebelum kita mulakan eksperimen ni, saya akan baca data Word dan Ahmad. Dia akan handlekan sistem box dengan baca milimeter dan Nisa dia akan catat data. So, let's start. Okay, first kita kena onkan switch kat sini. Pastikan yang ni kita dah tutup. And then kita on kat sini. Basically kita akan guna 4 volt je walaupun dia cakap sampai 6. Okay. So, tengok kalau voltmeter kita naik, maknanya wire semua sambung dengan okey. So, boleh baca. So, bacaan yang pertama 2.0. Okay, milimeter pula 30 sahaja sebab decimal point dia adalah 1 milimeter. Decimal point bagi potential difference 0.05. And then, so kita kena ambil 2.00. Okay. Step yang kedua, saya akan cabut. Tak kisahlah berapa pun, janji dia akan jadi menaik. Yang ni berkurang dan milimeter akan menaik. Berkurang juga. Sakit. Teruskan. Okay, boleh baca? Cabut lagi. 1.6. Kalau yang ni 24. Okay, seterusnya An eternity later. Table kita. Ya. So, lagi bersama saya. Tadi kan kita dah bila resistor punya value kita dapat 27 ohm tambah tolak 5%. Okay, so kena tulis. And then kita buat table. Kita buat table macam ni sebiji. And then kita tablekan different dia punya decimal point. Itu ada. So, masukkan balik dia punya data yang kita dapat tadi. Yang itu. So, bagi tahu. okay. Untuk bacaan yang pertama 2.00 untuk potential difference. Dia punya ni current 30. Bacaan yang kedua 1.60. Current dia 24. Yang ketiga 1.40. Current dia 20. Yang keempat 1.20. Bacaan current dia 18. Yang kelima 1.00. Current dia 14. Last kali 0.60. Current dia 10. So, that's data. So, kita teruskan ke graf. Okay, ini adalah contoh graf yang kita akan dapat. Macam biasa, kita labelkan potential difference V. And then, dia punya I untuk current. So, kita plot balik je data yang kita dapat tadi. Plot semua dalam ni. So, kita akan dapat macam ni. Garis. And then, kita akan kena cari dia punya Okey, pembetulan. Yang ni potential difference V. yang ni current. So, itu adalah pembetulannya. Cuk. Korang sebenarnya macam mana nak tahu graf korang ni betul ke tak? Korang kena tengok. Kalau potential difference dia menurun, current pun akan menurun. Sebab kita ikut
Ohm's law. Ohm's law, Which V is? sama dengan IR. So, berdasarkan kita punya eksperimen tadi yang baru daripada tadi tu, kita punya eksperimen dan kita punya data sangatlah betul ya rakan-rakan. Jadi selamat mencuba semuanya. That's all from us. So, good luck untuk korang yang nak exam nanti. Okay, kalau dah tengok sila komen. Yeah, bye-bye.